Nak tanya, andai kita rindu pada seseorang yang belum halal, dosa ke tak ustaz? Apalah demo rindu ke orang gaduh. Nah, ya kalau kita teringat ke orang, rindu kepada seseorang yang belum halal bagi kita, boleh ke tidak? Boleh? Tak ada masalah, tidak ada halangnya. Bunga perasaan semata-mata. Maka perasaan ni tak boleh nak kawal. Payah. Kadang-kadang kita duduk 10 tahun dah dengan dia, tapi tahu tak orang tak boleh masuk dengan dia. Duk saing dah. Saing lama dah dengan dia, tapi tak boleh masuk ke mana. Ada orang ni kita saing sebentar, serah sedap saing dengan demo, buah demo, semakan molek. Sama-sama lipat, sopong ambo. Jadi ngaku ambo. Jadi dengan orang lain apa skema tak lagi ngambo. Ya macam-macam. Maka ada dalam kitab Fathul Mu'in sebut, di antara mati syahid, dikira dapat pahala mati syahid, seseorang yang memendekkan perasaan dengan seseorang sehingga mati. Kita panggil mati angau. Angau ni gila kat orang, kita tahu buat gapo-gapo, pendai perasaan sebab malu kau, sebab gapo dia tak royak ke dia, sehingga mati, bawa jadi kuruh, tak makan. Mek kata nak makan gapo, nak makan ubi mana ubi ni. Hok mana ubi ni nak bini rupanya, ubi hok mana. Duk main duk sakit lagu tu, akhir sekali mati. Ya dapat pahala mati syahid. Dalil dia Sayyidina Abu Bakar mati juga kerana rindu ke Nabi. Orang jatuh tu sama orang jatuh. Bukan orang jatuh rindu kepada orang tino. Katanya dalam kitab Fathul Mu'in, sekalipun saya ke orang jatuh. Siapa tak makan Sayyidina, ya wak mari cerita Sayyidina Abu Bakar. Lepas pada Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar meninggal. Masa mandi Sayyidina Abu Bakar tu bau hangus tubuh dia. Ni jatuh dia teringat ke Nabi, panah terbakar. Mati angau kerana Nabi Muhammad. Jatuh sama jatuh, tapi jaga gapo dia tak buat gapo dia. Cuma pendai perasaan mati, bapak mati syahid.